Assalamualaikum. Okey. Hari ini kita nak share tentang penyakit Bosi. buasi. Biasa buasi ni kita punya tempat buang air besar tu dia akan terkeluar. Biasa orang masa orang tu dia keluar bentuk dia berair basah. Ni peringkat awal. Okey. Peringkat kedua ni dia akan keluar isi dalam ni. Terjulur sikit. Ni peringkat ketiga dia dah keluar. Okey, untuk ni pengubatan mungkinlah, tak pasti. Cuba kita buat cara urutan. Yang keluar ni masukkan, cucuk sikit dengan jari. Lepas tu urut ke liling dia, ke kiri ataupun ke kanan, tak kisah ke mana. Urut. Okey. Urut, masukkan sambil selawat. Okey. Ketiga sama. Lepas buang air besar, sama, cucukkan perlahan-lahan, masukkan dia semula, insyaAllah. Lepas tu untuk sekarang ni boleh gunakan urut, gunakan minyak gamat. Jangan gunakan minyak panas, nanti melompek. Okey. InsyaAllah, cubalah. Moga-moga sihat mana yang sakit tu. Pengubatan tu ataupun pencegahan. Assalamualaikum. Okey, dah cukup.